Take a sip, it's coffee o'clock. Hai, Assalamualaikum kepada semua yang sedang bersama dengan kami di episod ketiga musim ke-9 Coffee O'Clock. Jadi, pada hari ini, yang istimewanya kami bawakan kepada anda dua orang tetamu jemputan untuk topik kita pada hari ini iaitu Kampus Sama, Kehidupan Berbeza, Pelajar Kejuruteraan versus Sains Politik. Jadi pada hari ini kita akan meneroka realiti dan pengalaman dua pelajar daripada bidang berbeza iaitu kejuruteraan dan sains politik. Jadi tanpa berbuang masa, marilah kita berkenalan dengan kedua-dua tetamu kita iaitu Brother Zul Hazmi selaku wakil daripada Engineering Student Society. Dan apa khabar brother? Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanannya bersama dengan kami Brother Wafi Izzuddin selaku Presiden Political Science Student Association. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum. Apa khabar brother pada hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita mengenali lebih mendalam tentang latar belakang tetamu kita pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan Brother Zul. Mesti dipanggil Zul, betul? Ya, betul. Brother boleh perkenalkan diri, latar belakang pendidikan. Silakan brother. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Zul Hazmi. Biasanya orang panggil Zul lah. Saya daripada Kuliah of Engineering, of course, and daripada Department Electrical and Electronic Engineering. Saya baru sahaja tahun pertama semester kedua. Agak jauh sikit lah dengan Brother Wafi. And saya mewakili Engineering Student Society Engineers. Baik, terima kasih brother. Okey, kita bersama dengan Brother Wafi pula untuk mengenalkan diri. Silakan brother. Nama saya Wafi Izzuddin bin Adam dan saya merupakan tahun ketiga mengambil jurusan Sains Politik dan Pengajian Madani. Baru tak. Dan saya merupakan presiden kepada Political Science Student Association lah. Okey, terima kasih brother. Jadi saya pun dah kenal tetamu, penonton pun dah kenal tetamu kita. Jadi boleh kita mulakan dengan soalan yang pertama? Boleh. Okey. Jadi penonton pun tertanya-tanya, saya juga tertanya-tanya, apa perkara yang mendorong Brother Zul sendiri untuk menceburi bidang kejuruteraan? Yang pertama sekali, ayah saya seorang jurutera, a technical specialist in Petronas, yang mengambil bidang mechanical engineering. Mak saya adalah seorang guru. Dalam ahli adik-beradik saya semua tak ambil guru ataupun engineering. So saya ni nak selepas diceritakan macam-macam oleh ayah saya, pengalaman dia, jadi saya pun berminat lah. Jadi saya pun mengambil cabaran untuk ambil engineering sebagai journey saya di sini. Betul. Jadi ayah brother lah yang memberi inspirasi kepada brother betul. Untuk menceburi bidang kejuruteraan. Jadi kita nak tahu pula Brother Wafi, bagaimana pula, apakah perkara yang mendorong kepada brother untuk menceburi bidang ni? Bagi saya sejujurnya, saya ambil jurusan Sains Politik pun saya memang plan sejak sekolah menengah. Tapi dia macam still like tak sure lah, 50-50. Background keluarga saya, ayah saya, mak saya si rumah dan ayah saya kerja sebagai manager dekat SLB dah, dalam bahagian oil and gas juga. Cuma kerjaya dia sekarang lain dengan apa yang dia belajar dulu. Dulu dia ambil biochemistry. Jadi so kalau tanya macam bandingkan Zul, sebab macam Zul pun macam nak ikut jejak langkah ayahnya. Betul. Dan juga family dia ada tak dia ambil macam engineering juga kan. Ayah saya cakap do what you want, buat apa nak, tapi kena ambil tanggungjawab lah. Maksudnya take responsibility of your passion and also your action. So saya memang minat, I wouldn't say minat politik yang macam kepartian tu, tapi saya minat politik about like world news and global news lah. Jadi sejak di bangku sekolah lagi dah pun macam mengimpikan untuk menceburi bidang sains politik, betul. Dan saya kira kedua-dua brother kita, tetamu kita ni mempunyai persamaan yang sama kerana dalam keluarga mereka tidak ada yang mengambil bidang sains politik dan kejuruteraan, betul? Ya, betul. Okey, jadi seperti kita lah pelajar kan, mesti kita akan
membayangkan ataupun ada tanggapan sebelum kita melangkah ke bidang yang kita nakkan tu. Jadi macam Brother Zul sendiri, apakah tanggapan dan gambaran Brother sebelum Brother menceburi bidang kejuruteraan di universiti? Pada mulanya saya seorang yang minat kepada sains, and apabila saya decide untuk ambil engineering, saya telah didoktrinkan oleh masyarakat, oleh macam-macam tanggapan bahawa engineering ni adalah sangat-sangat nerd. Memang masuk engineering memang kepala serabut. And reality pada hari ini pun saya 100% setujulah dengan assumption tu. Sebab ya, biasalah tu engineering student kadang-kadang tengah-tengah malam serabut kepala and so on lah. And one other thing is masyarakat memikirkan bahawa engineering student ni hanya ada satu sahaja soft skill value, which is a problem solver only. Jadi kami ni di sini memang betul-betul hanya diajar untuk menyelesaikan masalah je lah. Tapi saya inginkan lebih daripada itulah, bukan sekadar a problem solver. Secara keseluruhan, adakah tanggapan tu berjumpa dengan realiti yang Brother sedang hadap sekarang ni? Ya, betul. Dia punya environment dekat dalam UIA ni memang still only a problem solver. Not like macam bersosial ataupun reti bercakap, leadership, agak kurang dalam engineering. Betul. Okey, kita beralih pula dengan Brother Wafi. Apa pula tanggapan Brother Wafi sebelum menceburi sains politik? Sebelum saya menceburi bidang sains politik, saya of course lah, saya di pusat asasi ambil sains kemanusiaan, dan saya boleh pilih lah nak ambil course bidang dalam sains kemanusiaan tu. Sains politik is my first choice. Apa tanggapan saya back then ialah macam saya akan belajar like banyak konteks politik juga, macam subjek-subjek politik yang saya tak tahu pun ada, ataupun like something yang macam lagi bila kita tahu lebih perinci, dia lagi menarik dan juga macam mencabar, menarik, dan dia bagi ruang untuk kita tahu lagi satu area of knowledge. Tapi macam kalau nak saya jujur, kita rasa susah sebab kita tak pernah laluinya. Betul. So bila kita lalui baru kita rasa macam susah lah kan. Tapi sebab saya dah tahun ketiga kan, mungkin saya boleh cakap macam ni, macam saya kalau ambil sains politik dan awak belajar ambil kelas sahaja, tak buat apa-apa selain benda tu, bosan. Akan rasa tekanan lah sedikit dengan dia tak rasa tekanan, tapi tak macam apa aku buat ni, macam tu lah. Okay, Dia faham, macam saya faham. credit hour banyak macam ni kan. And then like, what is the point of me learning this without actually me doing something lah. Kena bersosial lah. Bersosial dan juga participate lah. I mean engineering memang credit hour memang banyak lah. Tapi sains politik dan juga beberapa course sains kemanusiaan lain memang sikit je. So that's why kita lagi banyak involved dalam aktivism lah. Jadi sekarang kita nak tukar perspektif pula. Macam mana pula perspektif Brother Zul kepada sains politik dan perspektif Brother Wafi terhadap kejuruteraan. Jadi boleh mulakan dulu Brother Zul. Okay. Pertama sekali, dulu waktu saya semester pertama, saya ambil Introduction to Political Science. Sebab ada orang cabar saya, dia kata, cuba Zul kau ambil perspektif yang di luar engineering sendiri kan. So memang bila saya masuk tu, first day kelas pun saya dah tidur dah. Memang agak membosankan. Yes, sangat-sangat bukan laluan saya lah. And bila saya more deeper study, saya rasa macam budak-budak political science ni dia macam talam dua muka lah. Some people talam dua muka, right? Tak nafikan ya. Okay. Sebab nak dia some other, dia macam bias on some other party lah. Okay, faham, saya faham. Okay, Brother Wafi pula. Tadi dia dah orang kata Brother Zul dah berikan perspektif talam dua muka semua. Brother Wafi apa reaksi terhadap kejuruteraan? Reaksi to that particular statement, saya tak terkejut sebab saya tak boleh nafikan yang dalam sains politik tu memang ada orang yang ada
macam dari kecil lagi dari doktrin semua tu kan. Mm-mm, And dia lagi biasalah, lah macam ha. sangat-sangat ekstrim juga. Ada juga. Tapi itulah. Kadang dah belajar pun tapi masih nak kekal tu satu masalah juga. Macam tanggapan saya terhadap engineering. Betul. By the way, masa saya form 4, form 5 kan boleh pilih khususan. Saya ambil sains tulen. Tapi Berada ambil subjek kimia, fizik semua tu. Kimia. Tapi macam lepas tu saya tukar ke sains sosial. Satu benda yang saya pasti adalah waktu tu adalah saya tahu ini subjek yang menarik. Memang to be frank, sebenarnya sejujurnya masa form 4 tu saya fikir saya nak jadi astrophysicist sebenarnya. Ya, ada berangan juga macam tu kan. Tapi saya rasa macam humanities ataupun like sains kemanusiaan are more close to me lah. And engineering, tanggapan saya sebenarnya sama dengan apa introduction Brother Zul tu lah, iaitu apa nama dia, problem solver. Tapi dia terhad, problem solver tu adalah terhad kepada penggunaan. Maksudnya bukan pada aspek kemanusiaan, tapi macam keperluan manusia tu betul lah. Macam yelah mesin apa semua tu kan. Not necessarily mesin lah, sebab engineering ni ataupun kejuruteraan ni memang banyak sangat. Jadi sebab sejujurnya soalan sister tu, tanggapan engineering tu sebab dalam masa saya ada 4 engineering course tau. So semua course tu lain-lain tanggapan lah. Bukan lain tanggapan, tapi memang lain aspek yang jauh juga cara lah. mereka berfikir ataupun cara berfikir. After all, kalau saya ada lecturer fizik yang saya kenal, cara berfikir lecturer pun ataupun like orang yang sangat lean to engineering ni, dia memang fikir like solusi, efficiency, effectiveness. Dia sangat structured, macam teratur teratur. Tapi dia juga dia lupa akan nuansa tu, macam aspek-aspek yang kita tak perasan ataupun yang kecil tapi sebenarnya penting untuk kita consider jugalah. Ayat kasar dia macam fikir macam robot lah, tapi tak adalah robot. Okay, saya faham. Macam dia ada satu terlalu satu-satu gitu lah. Macam AI tak dah gurau-gurau. Okay, tadi kita dah tahu tentang tanggapan terhadap bidang masing-masing kan. Ini boleh saya tahu juga tak tanggapan dari orang sekeliling, bila mana mereka tahu je brother ni dari sains politik, brother ni kejuruteraan, apa reaksi mereka terhadap brother Zul sendiri? Saya ambil contoh orang kampung saya lah. Sebab orang kampung saya ni dia more like ustazah. And kalau mungkin more to business admin, business lah, like business. And bila ada orang yang macam engineer ni, dia orang macam yalah macam Brother Wafi jarang didengari lah orang. Jarang didengari. And orang membesarkan kau nanti nak jadi apa engineer ni, kau macam tidak ada masa depan yang cerah, orang cakap jadi mana yang saya sebutkan tadi tu lah, hanya a problem solver yang tidak bersosial, yang menjadi robot seperti mana bahasa kasarnya lah, tapi tidak memasukkan macam tu. Saya setuju je. Sebab saya pun kadang-kadang saya fikir, aku ni robot ke ikut guidelines, selalu over guideline kan. Betul. Sedangkan kita ni boleh je buat dengan cara kita sendiri. Betul tak? Okay, Brother Wafi sendiri, apa respon orang sekeliling bila tahu brother ni masuk sains politik? Mudah je. I mean like kalau saya tanya cameraman dengan tanya sister sendiri pun, ambil sains politik apa, kalau lagi-lagi untuk orang yang macam lagi berusia dan tak tahu sains politik tu apa, dia lain. Sebab kalau background saya duduk kat Johor Bahru, macam like kawasan perbandaran semua tu. So orang tu adalah kerja-kerja yang profesional sebab tu dengan dia. Kalau saya ambil engineering, kalau contoh abang saya ambil software engineering, diorang macam okay lah buat software lah ataupun engineering apa, diorang boleh teka lah kan. Awak ambil sains politik jadi apa? The first thing adalah ahli politik. Macam it's always that. Macam apa, dah usah jadi apa, jadi ahli politik. Macam saya pun macam yelah pakcik. Mereka belum ada kesedaran kan terhadap apa laluan yang berada akan. Nak explain dan nak jelaskan tu susah juga. Okey lah. Okay. Jadi untuk bahagian pertama ni pun saya rasa dah banyak perkongsian dari kedua tetamu kita. Tetapi ini baru permulaan. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi dalam segmen kedua. Take a seat, take a sip. It's Coffee O'Clock.
Take a sip, it's coffee o'clock. Baik, bersama lagi kami dalam episod ketiga untuk Coffee O'Clock kali ini. Jadi di segmen yang pertama tadi kita sudah pun berkongsi tentang tanggapan lah secara keseluruhannya, betul, tentang tanggapan bidang masing-masing. Jadi kita nak menyelusuri lagi tentang realiti kehidupan dan cabaran dalam bidang masing-masing lah. Jadi pertama sekali boleh ke saya nak tahu tentang jenis tugasan yang mencerminkan bidang kejuruteraan? Macam tu. Macam mana dengan Brother Zul? Alright. Jenis tugasan alamak. Sepanjang tahun pertama kat sini, tugasan yang betul-betul dekat dengan engineering tu tak nampak lagi lah. Tapi still like saya sebut tadi, a problem solver, iaitu saya banyak join program sebagai program coordinator ataupun kita sebut sebagai program executor, yang mana ad hoc. Memang waktu-waktu program tu memang PC lah orang yang paling penting sekali untuk buat keputusan, not a PM, program manager. So bila saya belajar dalam engineering ni, saya mengaplikasikan bahawa decision making macam mana, belajar untuk ambil risiko untuk membuatkan keputusan walaupun kau sendiri yang akan hadap the bad consequences tu. And baru semalam saya selesai satu program and sebagai PC, and banyak gila lah, memang banyak gila masalah, banyak gila ad hoc, memang memerlukan decision making. Ini pertama kali ke Brother uruskan sebagai program koordinator? Tak, kali yang ketiga. Baru lagi. Ya, tapi still lah, decision making tu penting. Sebab kan biasa orang kan decision making kan melalui mesyuarat, melalui pandangan orang lain. But bila ad hoc, dia memerlukan satu suara sahaja. Jadi saya aplikasikan konsep engineering dalam tu. Ya, betul. Betul. Saya setuju sebenarnya dengan apa yang Brother kongsikan tadi tentang orang kata decision making. Cara kita membuat keputusan tu adalah sangat penting lah. Okay, Brother Wafi sendiri, okay, apa jenis tugasan yang bila dengar je sains politik, dekat situlah jenis tugasan macam tu? Saya dah macam saya sebut sebelum ni, nak jadi ambil sains politik ni bidang dia macam terlalu meluas tau. So jadi kalau bila saya fikir bidang tu, patut ini tugas-tugas dia, saya susah untuk saya cakap sebab you can be anywhere. Yang macam you nak pergi mana, you know your role, you know your responsibility. Betul. Then from there you can execute lah. Sebab I think in the aspect dalam sains politik ni, apa yang kita belajar adalah kita kena tahu authority kita kat mana. Kita perlu tahu like di mana kita punya tanggungjawab dan juga limitasi kita, macam di mana kita we have no power here atau we have no say over here. So contohnya macam kalau saya jadi presiden POSA, right, ada macam kuliah suruh buat something, there's nothing we can do about it. Macam still kena ikut juga. But at the same time kita boleh tanya juga nak buat macam mana. Adakah kita boleh kita ada kapasiti ataupun sumber yang cukup ke tak untuk kita buat arahan tu. Sebab kadang macam kata, datang sini nak 100 student political science dalam masa 2 hari. Boleh cakap awal, kami tak mampu. So it's okay kalau tak mampu. Tapi kalau dan lagi satu dari segi so macam I think nak jawab soalan di situ tu, macam tak tahu dari segi job scope apa ataupun aspek apa yang sesuai untuk saya letak dalam sains politik lah. Okey, tak apa. Mungkin soalan seterusnya kita dapat jawapan dari Brother Wafi. Baik, kita teruskan lagi dengan rutin harian. Macam setiap pelajar daripada bidang berbeza, mereka mempunyai rutin harian yang berbeza lah macam saya kan. Macam pergi kelas, balik kelas macam tu je. Tapi kalau macam bidang kejuruteraan sendiri, ada tak rutin harian yang berbeza sedikit dari bidang-bidang yang lain? Rutin harian 3K ke? Kafe, kelas, katil. Kuliah katil, kafe, sorry. Kafe, okay, boleh juga kafe. Satu facts tau, bahawa orang yang pandai main game, orang yang pandai bersukan adalah daripada kuliah engineering MKICT. Sebab apa? Sebab
dalam rutin harian kita orang, even though kita macam dah selesai kan kerja kan, sebab kita punya kerja kan just buat coding, habiskan coding sudah selesai lah. Bukannya nak perlu bersosial dengan orang pun, nak kena bercakap dengan orang pun pasal kerja tu kan. Assignment pun more to individual. So dah habis tu, kita akan habiskan masa kepada keseronokan seperti main game. Yelah, otak dah serabut kan. So kita gunakan game tu sebagai release stress lah, macam tu, ataupun bersukan. Baik, masing-masing ada cara sendiri Ya, kan betul. untuk kurangkan tekanan. Ini macam Brother Wafi sendiri macam mana? Sejujurnya bagi saya dalam jadi seorang mahasiswa yang belajar ni, saya rasa tak kisah bidang apa kecuali KAD, saya boleh rasakan 3K tu is the basic line lah. Betul, Kuliah kecuali kuliah architecture kan. Ya, architecture tu cerita berbeza. lain lah. You kena pergi studio malam-malam ke kan. Tahu tidur pukul berapa semua tu. Betul. Itu antara struggle yang saya boleh faham lah. Tapi lagi satu apa yang membezakan juga adalah saya tak rasa macam saya boleh cakap political science politik je yang buat macam ni. Tapi bila syaratnya adalah untuk kita, again tadi yang saya cerita tu, macam kalau awak 3K tu je, pergi kelas, pergi makan, pergi baring, you rasa macam kalau you ambil sains politik, you akan rasa macam bosan, macam it's empty, dan macam apa aku buat ni kan. Jadi saya rasa macam at the same time, generally secara umumnya mahasiswa yang macam nak pergi ambil jurusan yang macam mungkin kredit hournya sikit, kita akan buat macam program-program lain ataupun aktivisme. Macam Brother Zul sendiri, dia daripada Ma'ruf Club. So macam yang saya kenal daripada Ma'ruf Club. So waktu tu saya jadi speaker kan. Jadi secara generalnya macam sains politik tu dia sudut sains politik akan mungkin involve mencampuri dia orang tu dalam program-program student lain lah juga. Tapi ada je yang 3K, ramai je. Okay. Biasalah kadang-kadang ada hari yang kita macam sedikit, orang kata bukan malas lah, sedikit kita macam tak nak jumpa orang ke apa dan sebagainya. Okay. Kita masuk pula dari pembelajaran lah, dari bidang pembelajaran kita. Bagi Brother Wafi pula lah, kita mulakan Brother Wafi pula. Brother rasa memahami konsep sains politik tu lebih susah ataupun mengaplikasikan pembelajaran Brother dalam bidang sains politik ni lebih susah? Yang mana lebih sukar bagi Brother? Lebih mencabar? Saya rasa regardless like saya rasa dalam sains kebangsaan ni aplikasi apa susah. Sebab betul, macam Brother Zul cerita lah, masuk kelas introduction to political science memang bosan. Sebab kadang macam kita dah tahu ni, kita dah macam ni kira dia. Contoh macam kita dah tahu kita ada bidang judiciary, kita ada bidang legislatif dengan eksekutif. Kita tahu ini kabinet semua tu. Tapi bila kita tengok macam dengan lebih mendalam bagaimana proses polisinya, policy making, penggubalan dan juga macam buat undang-undang baru, dia lagi kompleks. Tapi macam kita belajar tu, tapi at the same time pada masa yang sama kita boleh tengok macam negara-negara lain cara prosesnya lain. Kita kena rujuk kepada majlis yang lain. Kita pun ada raja kita pun ramai. So macam kalau saya nak cerita pasal sains politik secara detailnya, contoh saya bagi gitulah, macam we can see like there are so many examples in the political system. Jadi to answer your question, definitely praktik, tapi ada satu specialization dalam sains politik yang likely macam dia lagi susah untuk praktik ataupun memahami konsep. Memahami konsep. Saya memahami konsep lagi susah. Itu pentadbir awam lah. Sebab pentadbir awam ni like you kena faham the whole thing ataupun like the whole structure of it. Then awak boleh apply. Tapi sebenarnya bila awak apply, awak terikat sebab birokrasi. Bila birokrasi macam awak akan terikat tau. So awak tak boleh nak goreng-goreng macam tu kan, tak boleh. So tapi tak ada semua subjek pentadbir awam macam tu, tapi secara asasnya macam tu. So hanya bahagian tu je yang aplikasi lagi mudah daripada Yalah, sistem pendidikan, sistem pentadbiran kan bermain dengan kepimpinan. Jadi tak bolehlah kita nak sesuka hati saja, perlu fahamkan konsep dan aplikasikan. Okay, kalau dalam bidang kejuruteraan sendiri,
yang mana satu lebih mencabar, memahami konsep ataupun aplikasi? Jawapan saya ringkas sajalah. Yang lebih susah, jauh lebih susah adalah confirm lah memahami konsep and the theory. Sebab kita orang ni sakit kepala bukan sebab nak aplikasi. Kita orang sakit kepala sebab nak faham. Sebab aplikasi mungkin waktu bekerja nanti baru betul. dapat aplikasi. Betul. Tapi bila nak memahami konsep, kenapa? Bila kita differentiate integral, atau ada double integral, triple integral. Oh, saya pun tak faham tu. Kan? Jadi untuk engineering student paling susah dia adalah dekat memahami konsep lah. Application tu dia akan datang sendiri apabila kita dah berjaya memahami konsep itu. Okey, itu kita dah pergi kepada orang kata yang mana lebih mencabar. Jadi ini secara keseluruhan pula cabaran terbesar yang pernah berada hadapilah sepanjang orang kata menceburi bidang ni, dan macam mana berada atasi cabaran tu. Brother Wafi boleh mulakan dulu. Cabaran terbesar yang saya hadapi dalam sepanjang pengajian sains politik ni ialah dilema terhadap kepercayaan kita percaya dululah. Contohnya macam kita dah percaya suatu benda tu, ataupun kita rasa this is macam mana dia berfungsi. Tapi bila the more lagi banyak kita kenal, kita macam tak pun, so selama ni macam aku salah. Tapi at the same time kadang dia macam dalam satu dilema, ethical dilema. Maksudnya macam bila kita belajar suatu benda tu macam tak sepatutnya macam ni. Tapi kita bila disebabkan budaya politik macam tu menyebabkan kita ada cara pemikiran yang sebegitu, di mana bila dia lagi banyak, lagi mendalam kita belajar, lagi banyak macam itu cara pemikiran tu boleh jadi disebabkan macam tindakan-tindakan beberapa pemimpin dulu macam tu lah. Tapi lagi satu ialah selain pada ethical dilemma ialah kita rasa, untuk saya lah, saya tak tahu lah untuk sains politik, macam saya rasa tak puas hati sebab kadang kalau buat assignment tu macam I need to know more. Macam this is not satisfying. This is macam topik ni dia terlalu dipolitisasikan. Macam tak boleh lah, I need to know more, macam tu lah. Contoh macam isu sains ataupun teknologi tu, kita boleh dapat macam mana benda boleh, kenapa undang-undang ni boleh jadi macam ni dalam regulation, dalam environment semua tu kan. So bila belajar saya rasa macam kita nak tahu kenapa dia buat macam tu, tapi topik tu dia terlalu dipolitisasikan. Bagus sebenarnya sifat ingin tahu brother terhadap kiranya macam bukan brother betul-betul nak faham lah tentang apa yang brother buat untuk kerja tu kan. Kalau brother Zul sendiri apa cabaran terbesar yang brother pernah lalui dan cara brother hadap cabaran tu? Okay, untuk brother Wafi dilema kalau kami lah daripada student engineering ni, kami dihantui dengan golongan-golongan free rider yang sentiasa menggunakan AI. Everything must nak kena asyik-asyik nak kena guna AI. Sangat merimaskan kadang-kadang. Betul. Sebab bila kita dalam engineering ni dah lah tak semua subjek ada group assignment. And bila dah ada group assignment, dapat pula orang yang macam mana, dia macam dia rasa AI tu kawan rapat dia lah. Dia kira macam sambil lewa lah buat kerja, meremehkan kerja. Jadi bila nak present tu tak faham. Bila kita cakap duduk salahkan masing-masing pula kan. So saya tak suka lah orang macam tu sebab yelah, sebab engineering ni kalau kamu tak faham maka kamu akan dump lah, kamu akan gagal lah. So mungkin tu lah paling-palingnya adalah benda tu lah. Faham. Okay, tadi kita dah dengar lah cabaran semua kan, cara atasi. Jadi mungkin penonton di rumah pun boleh ambil sebenarnya orang kata rujukan lah untuk kita atasi masalah tu. Jadi kita beralih pula kepada dari segi peperiksaan. Sebenarnya saya pun nak tahu, penonton pun nak tahu bagaimana belajar kejuruteraan ni, orang kata belajar, dan macam mana pelajar-pelajar kejuruteraan ni jawab soalan periksa macam tu. Boleh brother kongsikan sedikit? Okay, dua sahaja kalau kamu nak berjaya dalam exam ke ataupun after you grade ke, adalah biasakan diri untuk melatih otak untuk terima benda baru.
Sebab engineering ni method yang sama, tapi bila exam tu dia keluar benda lain. So kita kena sentiasa latih otak kita dengan soalan-soalan yang di luar jangkaan. And also yang kedua adalah tangan. Tangan kena sentiasa menulis. Jangan kita nak fikir luar kotak je tapi tangan tak menulis pula kan. Supaya nak melatih pantas betul. dalam menulis. Sebab kita ada limit masa dalam exam tu. So dua benda ni lah yang jadi core utama untuk jawab peperiksaan ke. Terima kasih. Sangat berguna ya tips dari brother. Okay, brother Wafi sendiri macam mana peperiksaan sains politik? Saya rasa awak tanya salah orang sebenarnya. Sebab pengalaman saya dalam contoh kalau kita dalam konteks final exam je kan, saya memang saya di last minute kalau final exam. Ini adalah satu yang kalau kawan saya dengar ni pun nak pukul saya. Okay. Sebab macam last time sebab saya eksperimen sebenarnya. Last semester saya ambil semua subjek tu saya study less than an hour before exam. Wow. So tapi alhamdulillah macam di sini juga lah. Tapi cuma apa yang saya perasan, kita kena faham apa yang subjek tu. Kalau nak, ini tips untuk A je lah tips untuk dapat A, bukan tips untuk kita faham apa yang kita nak. Tapi rather macam bila kita menjawab soalan tu, kita kena faham apa yang course tu nak, apa yang subjek tu nak, and then apa yang subjek tu nak kita belajar. CLO sebenarnya, course learning outcome. Bila kita faham apa yang dia nak tu, and then kita overview apa yang diajar. Kadang bila kita, ini untuk sains sosial je lah kot, mungkin engineering tak boleh kot kan. Kena kira semua tu. Tapi kalau bila kita tengok CLO tu, kita akan nampak yang macam sebenarnya bila tengok soalan final exam tu, dia reflect sudah CLO. So tips untuk sister yang ambil IRK lah, bukan untuk brother lah. Just macam kalau reti goreng, dia kena ada skill goreng lah lagi satu. Betul. Sebab saya ada skill goreng, tapi tak, macam saya faham tak semua orang ada. From there awak boleh tu lah. Senang senyum untuk dapat A lah sebenarnya. Sebenarnya saya tak terkejut pun sebab memang ada pun orang yang study last minute tapi dekat dalam kelas dia fokus. Dalam kelas dia fokus dan faham semua. Jadi saya kadang tak fokus juga. Tapi kalau brother memang dah faham konsep apa semua, memang mudah je lah kan. Okay, jadinya alhamdulillah kita sudah pun selesai untuk bahagian kedua kita. Jadi banyak sebenarnya input-input yang boleh penonton semua dan saya juga ambil dari kedua-dua tetamu kita. Tapi kita belum habis lagi. Kita ada lagi satu segmen di mana lepas ni kita akan bermain satu permainan yang menarik. Jadi kalau anda semua nak tahu permainan apa, teruskan bersama kami. Take a seat, take a sip. It's Coffee O'Clock. Take a seat, take a sip, it's Coffee O'Clock. Baik, bersama lagi kami dalam segmen ketiga iaitu sesi interaktif kejayaan dan masa depan, di mana kita akan bermain pop quiz untuk kedua-dua tetamu kita. Jadi permainan ni mudah sahaja, okey. Kita beri nama Switch Minds.
think outside the field, di mana Brother Zul akan menjawab soalan sains politik dan Brother Wafi akan menjawab soalan kejuruteraan. Jadi saya rasa mungkin lebih mudah dan lebih baiklah kalau brother yang memberi isyarat betul ataupun salah tentang jawapan yang diberikan. Okey. Jadi soalan saya akan diberikan kepada kejuruteraan dulu lah. Di mana akan jawab tentang politik. Okey, soalan pertama, Brother Zul dah bersedia? Mungkin Bersedia. Okey. Soalannya adalah apa fungsi utama kerajaan? Fungsi utama kerajaan secara surface ataupun nak deeper Tengok Mana-mana boleh, ringkas boleh, dalam boleh. Fungsi kerajaan Wish. Saya pun okay. Kerajaan berfungsi untuk menjaga kemaslahatan rakyat, sama ada dari segi pusat maupun state, right? And then tugasan di parlimen juga adalah untuk menggubal polisi, sama ada itu polisi yang lama ataupun nak menggubal polisi yang baru. Itu sajalah, jangan tak panjang-panjang. Panjang betul. Memang boleh beri 4 markah kepada jawapan tu. Saya kira macam setiap soalan tu 1 markah je. Tak apa. Maaf Okey, tak apa. Soalan kedua kita, apa itu demokrasi? Secara ringkaslah demokrasi tu apa yang brother faham. Hak untuk rakyat bersuara. Okey. Seterusnya, apa kepentingan mengundi? Jawapannya salah ke? Kurang tepat? Salah. Okey. Boleh brother beritahu yang betulnya apa? Demokrasi ni dia itu terlalu spesifik lah saya boleh katakan. Mak kata lecturer saya Dr. Muha, demokrasi, demo. Orang Kelantan sebut demo. People. It's just the system of the people. Itu je. Macam like ada hak ke tak ada hak, itu cerita lain. Okey. Okey, kita boleh beralih kepada soalan kejuruteraan pula. Okey, yang pertama, apa unit SI untuk power? Watt. Okey, betul ke salah brother? Betul. Okey. Kemudian siapa yang cipta teori gravity? Isaac Newton. Itu pun arguable ke? Yes. Tapi yang tepatnya Isaac Newton lah. Okey. Seterusnya, okey, ni apa alat yang digunakan untuk mengukur arus elektrik? Ampere Ya, betul. Betul. Okey, saya kira soalannya mudah je lah. Jadi, Alhamdulillah kita sudah selesai kita punya sedikit permainan dari kedua-dua tetamu kita. Terima kasih Brother Zul dan Brother Wafi. Tetapi belum habis lagi, kita ada lagi beberapa soalan lah yang nak bertanya kepada Brother. Okey, adakah Brother rasa berada dalam bidang ni, okey, membawa Brother lebih dekat kepada kejayaan yang Brother impikan? Siapa nak mulakan dulu? Boleh Brother Wafi mulakan dulu? Jawapan saya panjang lah. Okey, Brother. Ya. Jawapan saya ringkas je. Sebab nak bagi Brother Wafi. Dalam electrical and electronic ni, waktu saya masuk awal first semester tu dah ada orang terangkan lah macam mana jalan yang kita akan pergi dan sebagainya. And saya rasa saya macam nak buat satu application baharu kepada wiring ataupun macam motor. Kan sekarang kan 5G kan, tapi kita ada masalah dekat fiber optik dekat bawah laut. So saya antara orang, ya betul, saya nak antara orang yang boleh memberikan satu impact lah kepada benda tu. So saya rasa jalan yang saya pilih ni jalan yang dekat betul lah untuk benda tu. Besar betul impian Brother. Dan ia sangat memberi sumbangan terbesar kepada Malaysia. Baik, okey, kita beralih kepada Brother Wafi yang jawapan panjang tu. Jadi boleh mulakan Brother? Tadi soalan awak ialah adakah ambil bidang ni akan bawa kepada kejayaan kita nak kan? Betul. Saya tak ada kejayaan. I don't have an idea what does it mean to be successful. Sebab bagi saya, bila kita adakan satu definisi ataupun like ini adalah kejayaan untuk kita, bila kita dapat tu, kita akan come to a question of so what now? Kalau you okay lah, saya nak jadi katakan saya jadi Presiden Bursa. Nak saya jadi Presiden Bursa. So what? What now? So macam it gives like, bila kita ada satu benchmark yang macam dalam hidup ni, dia akan menyebabkan kita macam, bagi saya macam dia tak
dia tak cukup memenuhi, and kita seperti mereducekan, kita macam mengecilkan keupayaan kita sebagai seorang manusia. Dan juga Islam pun macam is a teleological punya religion where Betul. kita ada hujung, kita ada pengakhiran. Jadi bila ada pengakhiran tu, iaitu syurga atau neraka ataupun apa keridaan Tuhan. Kalau sebab kalau saya kata itu adalah kejayaan saya impikan, saya kena tunggu saya matilah. Betul. So bunyi dia lain. Itu kejayaan selama yang diimpikan oleh semua orang lah. Jadi dari segi kerjaya, saya tak ada, kalau nak tanya saya jadi apa, saya pun I never put myself like what do I want to be actually. I don't have that. Tapi adalah macam, saya macam kalau dah bosan dengan dah macam dah ada duit, bosan jadi lecturer. Itu je lah. Itu kalau saya lah. Tapi kalau dari segi kerjaya, saya boleh katakan macam saya tak ada spesifik aspek yang memang saya rasa macam saya nak jadi untuk individu ni. Yang penting adalah awak memenuhi tanggungjawab awak sebagai seorang manusia dan juga hambanya. Betul. Okay. Untuk kita menjadikan segmen kita lebih menarik lah, kita akan selang-seli lah dengan permainan soalan. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan kejuruteraan dulu. Kita teruskan dengan apa maksud CAD dalam design engineering. Okay, kali ni saya salah sebab saya tak tahu. I think it's about AutoCAD, that's all I know. How to quantify quantity surveying, something like that. So I don't know. CAD apa? Macam mana brother? Saya pun tak berapa faham benda tu. Sebab soalan tu memang susah juga lah. Kalau kat sini saya dah kira computer aided design. Brother pernah dengar ke Computer istilah aided. tu? Betul. Okay, tak apalah. Saya salah lah sebab terlalu mudah kot. Macam jawapan yang terlalu mudah. Okay. Brother pun baru tahun pertama Ya, kan, betul. jadi mungkin belum lagi dengar, belum biasa lagi istilah tu. Okay, apa nama proses membina sesuatu secara digital sebelum dihasilkan? Pilot design, no. It's not stereotype. P depan tu dah betul, P depan. Type. Prototype. Betul tak brother? Prototyping. Betul ke? Betul, ya, okay. prototyping, Maka betul lah tu. Okay, tak apa, nasib baik saya ada jawapan brother, kalau tak. Itulah Baik. soalan. Okay, kita boleh tukar soalan kepada sains politik. Okay, apa kepentingan mengundi? Kepentingan mengundi Bagi satu brother tanggungjawab- sendiri. Satu tanggungjawab setiap manusia untuk memilih seseorang yang akan memimpin kita. Tepat sekali, betul brother. Betul. Okay. Seterusnya, okay, apa itu hak asasi manusia? Dari definisi brother sendiri. Hak untuk dia dapat sama seperti orang lain. Sama Betul. seperti manusia lain. Tepat ke lah tu? Partially. Partially. Oh, Apa yang lebih I tepat see. dari... Saya rasa soalnya ni masalahnya bila sains politik engineering ni. Engineering adalah satu yang objektif tau. You have yes or no. Betul. Subjektif ni sains politik ni macam you can be yes or no lah. Tapi the way I define lah ni, kalau nak kecilkan adalah macam hak asasi tu macam betul, hak yang macam semua orang wajib dapat. Tapi spesifiknya adalah semua orang patut dapat lah. Dia contoh tak semua orang dapat akses pendidikan yang sama, and benda tu salah lah. Macam tu lah. If that makes sense. Betul. Okay. Tapi walaupun brother, yelah memang cara berfikir kita lain kan, kejuruteraan dan sains politik, tapi nampak brother sebenarnya faham konsep, cuma mungkin nak menerangkan dari segi politik tu agak susah lah. Tapi betul. tanyalah kepada brother kerana mampu menjawab soalan dengan baik. Kita tepuk sikit. Kita teruskan lagi dengan harapan. Okay, sebelum kita tutup kita punya sesi hari ini, apa harapan ataupun impian terbesar yang brother impikan selepas tamat je pengajian di universiti? Brother Zul boleh mulakan? Okay, harapan saya nak jadi seorang engineer yang proaktif, supportive and can give informatif lah. Tiga benda ni. And saya nak jadikan orang lain pun sama seperti saya. Mungkin saya nak bagi talk ke dekat, Nak mendidik masyarakat betul. lah orang kata. Sebab yelah engineer, mostly pada engineer lah, pada budak-budak engineer ni. Sebab diorang ni memang dah didoktrinkan jadi budak nerd je kan. Hanya belajar untuk exam saja. Habis exam dah lost. Jadi
korang kena ingat lah bahawa kita boleh lagi pursue more dalam leadership, also social skill lain lah. So macam tu lah. Ya, saya doakan semoga Brother dapat capai lah segala harapan tu, dan Amin. mungkin boleh membina generasi yang lebih, orang kata lebih hebat lagi pada masa akan Ya, datang. betul. Okey, Brother Wafi sendiri sains politik, berkait rapat sebenarnya dengan rakyat, dengan pentadbiran. Jadi apa harapan dan impian terbesar selepas, sebab lagi setahun mungkin Brother akan habis pengajian, jadi apa? Tengoklah harapan? sana. Tapi saya boleh katakan like harapan saya adalah for the past. Untuk yang lepas adalah saya dapat, saya beri impak ataupun like saya dah menyumbang suatu kepada tempat ataupun organisasi yang sudah pun saya dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang lepas lah. Kalau in the future, apa yang saya harapkan ialah sebenarnya jadi manusia yang berguna, jadi manusia yang boleh bagi impak dan juga manfaat yang sebanyak mungkin dan sebesar mungkin yang dia mampu. Jadi it can be everywhere, it can be anywhere, it can be very specific, it can be very diverse. So yeah, that is all. Ya, seiring sebenarnya dengan matlamat kita sebagai seorang Islam lah. Kalau boleh saya petik satu kata-kata bahasa Arab tu, tapi yang bermaksud sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi okey. Sebelum kita tutup sesi kita, saya kira ramai penonton yang dari bidang kejuruteraan dan sains politik. Jadi apa motivasi lah orang kata ataupun pesanan yang Brother nak sangat bagi tahu kepada mereka? Okay. Mula dengan Brother Zul. Sana ni saya tersebut awal lah tadi tu. Tak apa, mungkin boleh terangkan lagi. Walaupun kat sini kita ni tak faham tentang metod, tak faham tentang konsep tersebut, belajar untuk menerima pendapat orang lain lah. Sebab waktu saya semester pertama, kesilapan saya adalah saya terlalu yakin diri bahawa saya sendiri boleh faham metod tu, boleh faham konsep tu dengan cara saya. Sedangkan memang sebenarnya tak macam tu lah. Kau still kena dengar pendapat orang lain, kau still kena dengar penjelasan daripada orang lain tentang metod tu, tentang apa yang kau belajar tu, and then finally kau sendiri yang decide yang mana yang betul, yang mana yang lebih kena dengan guideline dia. Kadang-kadang idea yang diberikan oleh kawan-kawan kita pun membantu kan dalam betul. kita fahamkan sesuatu perkara. Betul tu. Mungkin ada lagi beberapa motivasi untuk naikkan semangat. Tolong for engineer student kat sini, untuk korang survive kat dunia luar nanti, tolonglah belajar bahasa Inggeris. Sebab kat sini kita memang mengetengahkan bahasa Inggeris tu sebagai bahasa kita lah kan. Bahasa kedua lah. Bahasa kedua. Ya ke bahasa kedua? Sebab kita kan bercakap dengan lecturer pun bahasa Inggeris kan. So di UIA dia akan jadi bahasa yang pertama lah. Betul. Jadi teruskan belajar bahasa Inggeris. Walaupun saya pun tak faham lagi. Saya bukan tak faham, maksudnya saya tak fluent lagi dalam bahasa Inggeris, but still itu adalah key utama untuk korang survive kat dunia luar nanti. Betul. Terima kasih sangat-sangat Brother atas pesanan dan motivasi yang orang kata memberi inspirasi lah. Jadi dari segi sains politik pula, ada tak apa-apa motivasi, pesanan kepada pelajar-pelajar yang sedang menceburi bidang sains politik? Apa yang saya boleh kata, untuk yang nak ambil sains politik, jangan ambil kalau awak tak tahu nak jadi apa, dan juga awak tak ada niat pun untuk macam trying to be something. Tapi it's not like demotivational punya suggestion, but tapi yang motivasi yang saya boleh bagi tahu ialah persiapkan dirilah orang kata dengan risiko dan sebagainya. I wouldn't say persiapkan, tapi jangan kecilkan diri tu. Jangan nampak diri tu macam like, oh tak tahu nak jadi apa, ataupun like saya rasa ambil sains politik belajar politik semata. Sebenarnya ada kena ada sifat proaktif dan juga activism in yourself, supaya if you want to know something, you have to learn something and be better and always keep striving for betterment. Kena sentiasa kita kena ada tarbiyah tu dalam dalam jadi seorang manusia sebenarnya. Kalau sains politik tu memang kita tahu dia punya scope tu agak kecil, tapi kalau kita ada effort untuk expand lagi
pembelajaran kita. Sebenarnya kita boleh ke mana-mana sebenarnya. Oh, betul. Jadi ada apa-apa lagi atau itu sahaja? Kalau nak saya sama lagi, that part ialah kita ada banyak graduate political science, yang kejap lagi ada Datuk Suhaili yang sekarang AKPS yang bahagian ketua polis sempadan semua tu kan. Kita pun ada daripada banking sector, ada daripada consulting sector, ada daripada sebenarnya sangat sikit pergi kepada politik sebenarnya, yang parti politik sangat sikit. Tapi yang banyak semua dekat bahagian-bahagian like yang macam bila tanya bidang apa, sains politik, and susah nak explain macam mana kita boleh berada kat situ. Tapi sebenarnya macam banyak manfaat yang kita boleh belajar daripada belajar subjek-subjek sains politik tu lah. Okey, baik. Apa yang boleh saya simpulkanlah sedikit tentang pesanan dari Brother Wafi. Orang kata kita jangan memperkecilkan kemampuan diri kita. Kita kena kembangkan potensi diri kita. Jangan terlalu berpegang pada bidang kita sahajalah. Kita kena explore more macam tu. Okey, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Brother Zul Hazmi dan juga Brother Wafi Izzuddin atas kesudian lah, orang kata, kesudian untuk datang ke studio kami dan memberikan perkongsian kepada penonton-penonton di rumah dan juga saya. Okey, alhamdulillah saya dapat banyak ilmu dan input hari ini. Jadi kepada penonton semua, jangan lupa ikuti kami. Kami akan sentiasa memberi update dalam media sosial kami di platform Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, X dan LinkedIn. Jadi saya rasa itu sahaja dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Take a seat, it's coffee o'clock. Jumpa lagi.